Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Saya Ikmal Hakimi bin Ismail merupakan wakil kepada kumpulan Tinkerbell untuk Seksyen 8 Asas Pemberdayaan Keusahawanan. Saya akan membentangkan sales pitching kami. Jadi tanpa membuang masa, kita akan teruskan kepada ahli-ahli syarikat kita. Ahli syarikat kami terdiri daripada 9 orang ahli. Salah satunya adalah Muhammad Hisham bin Jamil, Hanis Hakimi binti Ali Rahman, Muhammad Rizwan, Ikmal Hakimi bin Ismail, iaitu saya, Muhammad Azrul bin Abdul Hamid, Muhammad Aidil Alhami bin Ahmad, Maximus Lai Kim Chun, Abdul Rahman bin Osman Long Chow, dan juga Muhammad Zuiqbal Helmi bin Zullah Subhari. Kita ke slide seterusnya. Di sini ada praktikal perniagaan. Tinkerbell adalah nama syarikat yang diberi dan diasaskan oleh kami semua. Dan misi kami adalah untuk menyediakan produk yang lazat dan berkualiti tinggi. Di sini misi kami mengharapkan apa yang kami sediakan, apa yang kami buat akan melekat di hati pelanggan lah, supaya mereka akan repeat kami punya produk. Dan visi kami pula, kami mahu menjadi jenama tempatan terunggul dalam penyediaan aiskrim dan kek batik berkualiti tinggi yang mampu dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Di sini kita nampak perisa aiskrim dan juga kek batik boleh dinikmati oleh semua orang sebab rasanya yang manis, tidak ada rasa yang kuat ataupun yang orang lain anggap rasa yang tidak sesuai dengan lidah mereka lah kan. Jadi ini merupakan rasa untuk orang kebanyakan. Jadi kek batik dan aiskrim yang kami sediakan dapat dinikmati oleh orang lain juga. Dan motto syarikat kami adalah rasa kayangan, harga kaki lima. Syarikat kami bertukus lumus untuk memberikan harga yang terbaik, dan semasa proses pembuatan dan proses penjualan, kami meletakkan harga paling murah di pasaran seperti aiskrim satu Malaysia, iaitu berharga RM1.50. Namun walaupun begitu, selepas kami membuat kira-kira beberapa minggu selepas penjualan aiskrim tu, kami dapati harga untuk RM1.50 tu macam tidak berapa menguntungkan untuk bagi pihak kami. Jadi kami terpaksa meletakkan harga RM2, iaitu sama dengan harga-harga yang ada di pasaran sekarang. Walaupun begitu, kami berpendapat yang harga RM2 adalah masih di dalam range harga yang boleh dibeli oleh student, sebab kami punya customer target, kami punya target audience ni adalah student dan juga staff-staff EMS dan juga orang awam lah. Jadi seterusnya, jenis industri yang kami ceburi untuk kumpulan Tinkerbell ni adalah industri ringan. Apa tu industri ringan? Industri ringan ini melibatkan penghasilan produk untuk kegunaan harian macam makanan dan minuman, mainan, pakaian dan juga barangan elektronik yang kita pakai setiap hari, ataupun apa-apa barang yang kita nampak setiap hari, tapi dalam skala yang tidak terlalu besar dan juga tidak memakan modal yang terlampau besar. Contohnya macam kami menyediakan aiskrim satu Malaysia dan juga kek batik yang bervariasi. Untuk aiskrim satu Malaysia ni, kami menjual aiskrim Sumi, Oreo dan juga coki-coki. Itu gabungan perisa yang sudah menjadi kebiasaan kepada orang-orang Malaysia lah. Dan juga kek batik kami cuba memodernkan kek batik kami seperti perisa matcha dan juga cheese apa nama itu? Lupa sudah. Kita teruskan ke jenis-jenis produk. Ini antara produk-produk yang kami jual di pasaran.
Antaranya aiskrim Satu Malaysia ni kami menyediakan 3 perisa utama, iaitu Joki-Joki, Oreo dan Sumi. Kami memilih 3 perisa ini kerana bahan-bahannya mudah didapati dan juga perisa ini sudah menjadi kebiasaan kepada orang-orang kita yang sama ada daripada kanak-kanak dan juga orang dewasa. Jadi perisa yang kami pilih ni boleh dikatakan gabungan antara memori childhood dan juga kelazatan aiskrim yang kita pernah rasa sebelum ni. Jadi kami gabungkan. Dan untuk kek batik pula, kami meletakkan beberapa perisa lah. Antaranya coklat plain, Horlick plain, Horlicks cream cheese, matcha plain dan matcha cream cheese. Dan range harganya agak berbeza jugalah. Dan di sini kami tawarkan coklat plain sebagai variasi kek batik yang paling affordable. Dan siapa yang macam nak merasa kek batik kami akan recommend untuk beli coklat plain kerana harganya hanyalah RM5. Dan untuk bagi siapa-siapa yang berminat untuk membeli perisa lain dan yakin dengan produk kami, barulah kami cadangkan untuk membeli perisa-perisa yang lain lah. Sebab harganya yang lebih mahal sedikit dan bahannya pun juga daripada bahan yang berkualiti. Okay, seterusnya kita akan pergi ke cara kami mengenal pasti perniagaan kami. Terdapat 2 yang kami perlu kenal pasti dalam syarikat kami, iaitu masalah dan juga penyelesaian. Apa yang kami jumpa semasa proses membina syarikat ini, masalah yang kami nampak adalah persaingan harga jualan. Di sini kami nampak rata-rata penjual aiskrim dan kek batik menjual dalam harga range antara RM2 hingga RM10. Dan untuk aiskrim antara RM1.5 hingga RM2.5. Jadi kami pada awalnya kami bercadang untuk menjual RM1.50. Dan untuk beberapa minggu penjualan ada yang membeli. Tetapi walaupun ramai yang membeli, kami dapati pulangan yang kami dapat tidak terlalu banyak dan paling-paling kami dapat pulangan untuk modal saja. Jadi ini agak merugikan untuk syarikat kami. Jadi setelah berbincang dengan ahli-ahli kami bercadang untuk meletakkan harga RM2. Jadi on the same level dengan penjual-penjual yang lain, tetapi masih berpatutan untuk student dan juga orang awam serta staf UMS untuk membeli aiskrim kami. Okay, jadi masalah yang kedua adalah cuaca panas dan ruang yang terhad semasa jualan. Jadi di sini kita kena faham iklim di Malaysia ini adalah panas dan lembap. Jadi bila kita letak aiskrim dan juga kek batik di luar dan untuk dijual, kami terpaksa jual dengan kadar yang segera. Ataupun kalau kami lewat, aiskrim tu akan cair dan kek batik pun begitu juga. Dan ini akan menjejaskan kualiti produk kami. Dan penyelesaiannya kami gunakan ais kuda lah. Yang ketiga, rasa dan kualiti yang konsisten. Untuk mendapatkan rasa dan kualiti yang konsisten, kami terpaksa monitor apa yang kami beli dari segi produk dan juga harganya lah. Jadi macam untuk aiskrim, saya meletakkan beberapa produk yang tetap supaya harga konsisten dan juga rasa pun konsisten. Dan lagi satu, ramai saingan yang menjual kek batik dan aiskrim. Macam yang saya katakan tadi, aiskrim dan juga kek batik adalah makanan orang kebanyakan ataupun kita panggil manisan. Jadi kek batik dan aiskrim bukanlah sesuatu yang terlalu asing untuk orang kita. Jadi persaingan di dalam pasaran itu adalah tinggi. Jadi memang kami bersaing untuk menjual yang paling terbaik yang kami boleh sediakan. Dan satu lagi masalah adalah pemasaran yang lemah. Pemasaran yang lemah ni maksudnya mungkin dari segi line up kami punya
perniagaan dan juga promosi tidak terlalu memberangsangkan, dan kami tidak menggunakan banyak platform lah, dan seperti hanya bergantung pada social media, tapi tiada direct direct promotion. Jadi penyelesaian yang kami cadangkan dan kami lakukan adalah menyediakan perkhidmatan COD. Penyediaan COD ni supaya kita dapat capaian yang lebih luas. Jadi macam student yang ada di rumah, yang ada di college, kalau nak cari kami punya produk, just WhatsApp kami ataupun DM kami di IG ataupun TikTok. Jadi mereka tempah saja dan kami hantarkan dengan chat service yang berpatutan. Yang kedua, kami menggunakan ice cooler box untuk menjaga kualiti produk kami lah. Macam ketika kami menjual di luar, kami terus meletakkan aiskrim kami dan juga kek batik di dalam satu box yang sama. Dengan cara ni, kualiti produk kami terjamin dengan lebih lama lah. Yang ketiga, kami mempromosikan makanan di kawasan ramai. Dan kebanyakan yang membeli ni adalah pelajar-pelajar aktif. Jadi, kami sentiasa menjual produk-produk kami di aktif lah. Dan selalunya orang membeli. Seterusnya, ini adalah PMC kami, the Business Model Canvas, pada 3 bel. Jadi, the key partnership. Okay. Key partnership kami adalah pembekal bahan mentah, pasar raya, seperti FBC Superstore dan Survey Supermarket. Dan antara key activity kami adalah membuat pesanan secara online dan juga penjualan secara terus. Ini dapat mencapai lebih banyak range customer kami. Selepas itu, value propositions, kami menggunakan tagline kami iaitu rasa kayangan harga kaki lima, beli banyak, untung banyak. Dan kami menggunakan resepi sendiri dan harga pun mampu milik. Jadi saya rasa customer dapat terima apa yang kami sediakan dengan harga yang berpatutan. Dan customer relationship pula adalah kami memberi layanan mesra kepada pelanggan supaya pelanggan rasa selesa dan juga build the trust kepada mereka lah. Yang kedua, respon pantas melalui WhatsApp dan juga media sosial. Dan untuk customer segments, kami target kepada pelajar UMS, staf UMS dan juga penduduk sekitar UMS ataupun di Likas, sebab jarak pun tidak terlalu jauh. Dan kami punya channels pula adalah pesanan atas talian seperti Instagram, TikTok, WhatsApp dan juga Google Form. Selepas itu key resource kami iaitu resepi kek batik oleh Rahman dan juga resepi aiskrim Malaysia daripada saya. Selepas itu sumber manusia, sumber digital, peralatan dapur, bahan mentah, peti sejuk dan pembungkusan. Iaitu apa yang kita boleh katakan ini adalah barang-barang asas, barang-barang utama yang kami perlukan. Dan kalau barang-barang asas ini tiada, akan menjadi masalah besar kepada kami. Dan cost structure kami pula adalah pembelian bahan mentah dari cost from the scratch tu memang banyak modal juga lah. Selepas itu kos penghantaran juga kami ambil kira, serta utensil peralatan masak kami. Sebab kebanyakan barang masak kami ni kami beli yang baru. Dan selepas itu revenue streams kita adalah jualan aiskrim dan juga jualan kek batik serta tempahan borong COD. Seterusnya, risiko yang kami nampak dalam proses membina syarikat kami dan juga semasa penjualan antaranya adalah jaminan terhadap kualiti produk.
iaitu persaingan dalam penjualan dan penyediaan makanan. Di sini macam kita katakan tadi, sebabkan makanan yang kami jual ni adalah jenis yang memerlukan peti sejuk. Jadi kalau tiada benda ni agak susahlah untuk kami. Dan masalah yang kami dapat semasa berniaga adalah aiskrim kami susah untuk beku dengan cepat. Jadi penyelesaian yang kami boleh lakukan adalah kami buat aiskrim mungkin dalam 2 hari lebih awal ataupun 3 hari lebih awal supaya aiskrim tu dapat beku dan juga dapat kami jual pada hari yang kami tetapkan. Seterusnya, pengurusan pemasaran. Tinkerbell punya pemasaran ni saya akui memang pemasarannya agak lemah, dan sebab kebanyakan daripada kami kurang kemahiran dalam media sosial. Jadi benda ni boleh menjejaskan tarikan produk makanan lah. Dan di sini kita ada potensi, tapi disebabkan kemahiran media sosial yang kurang, jadi agak susah lah untuk kami cari customer. Yang ketiga adalah karena pelanggan. Sebabkan pelanggan ni ada cita rasa yang berbeza, jadi kami terpaksa buat bermacam variasi perisa untuk aiskrim dan juga kek batik. Dan disebabkan itulah kami dapat mencipta beberapa perisa yang lain daripada yang lain. Bukan sebab untuk customer saja, sebab kami pun mahu bersaing dengan penjual-penjual yang lain yang menjual produk yang sama. Dan yang keempat adalah perolehan bahan dan barang. Di sini kekurangan ataupun perubahan kualiti bahan mentah serta kenaikan harga boleh jejaskan kos dan operasi. Jadi di sini semasa kami dalam proses membuat kami punya produk, kami dapati kadang-kala barang-barang yang kami mahukan tu tak ada. Jadi kami terpaksa beli jenama lain, dan kadang-kadang benda tu memberi kesan kepada rasa produk juga. Macam aiskrim sumi yang kami jual terpaksa menggunakan jeli sumi yang daripada jenama-jenama yang lain, dan hasilnya adalah setiap kali kami keluarkan batch yang baru untuk aiskrim kami, rasanya agak berbeza. Jadi di sini memberi persepsi kepada pelanggan yang kami tidak konsisten dalam membuat kami punya produk. Seterusnya, ini adalah kami punya poster jualan dan juga kami punya logo syarikat. Jadi ini ada rujukan semasa kami mahu menjual aiskrim dan juga kek batik. Yang jadi kebanyakan memang mahukan kek batik coklat, iaitu perisa original lah, dengan perisa-perisa yang lain. Dan paling ramai yang memberi respon adalah pelajar-pelajar dari Astif, diikuti dengan FSSA, FPKS dan sebagainya. Jadi kesimpulan yang kami dapat buat adalah kami berharap agar segala perancangan yang kami lakukan berkesan dan dapat mencapai objektif jualan dalam syarikat kami. Sekiranya syarikat kami gagal dalam mencapai objektif, kami tidak akan menyerah, terus mencari inisiatif untuk memastikan kestabilan dan perancangan objektif kami untuk berjalan dengan lancar dan juga berkesan. Sekian, terima kasih.